Afternoon guys, bertemu kembali dalam episod kelima. Jadi aku nak sambung balik soal berbicara tentang teknologi versi orang biasa. Okay, let's go. Jadi tajuk hari ini aku nak berbicara tentang teknologi bukan untuk orang IT je. Teknologi is not for the IT people. Okay. So bila dengar perkataan teknologi ni, apa yang terlintas kat fikiran kita? Apa yang sering bermain di fikiran kita ataupun terlintas kat fikiran kita bila kita sebut pasal teknologi? So mungkin orang akan fikir coding, server ataupun teknologi just for IT people, right? So ni salah faham besar yang sepatutnya kita perlu avoid. So ramai orang fikir teknologi ni adalah sesuatu benda yang rumit. Kalau tak pandai coding, tak layak guna. Kalau bukan IT, tak perlu nak masuk campur. Jangan campur. So, padahal bila kau guna WhatsApp, scan QR untuk bayar, order makanan online, isi borang Google Form tu, itu semua teknologi, kan? Bezanya cuma satu, kau guna tapi tak sedar tu teknologi. Okey, bila kita bercakap teknologi versi orang biasa ni, teknologi bukan tentang how to build the system. Okay, and then technology is actually tentang how to make our life easier. So that's is technology about. So contoh mudah yang aku nak bagi tahu kat sini, dulu kita simpan nombor telefon ataupun maklumat dalam buku. So sekarang ni boleh simpan dalam phone. Dan ada contoh dulu kita tunggu kat kaunter untuk bayar makanan atau untuk order makanan. Sekarang kita guna app. Dulu kerja buat ulang-ulang, sentiasa nak kena buat benda yang sama. Sekarang ada sistem buat, kan. So dalam teknologi tu buat kerja kau lebih cepat, kalau you all punya kerja, kalau nak buat kerja you all lebih cepat, less mistake, kurang silap, dan kurang penat, itu dah cukup. Kau tak perlu faham pasal coding pun. Okay, itulah teknologi. So soalan satu lagi yang aku nak beritahu kat sini, kenapa orang biasa perlu faham teknologi? So masalahnya hari ini bukan orang tak pandai pasal IT, bukan yang tak tahu pasal IT, tapi masalah hari ini adalah orang yang tak faham kesan teknologi ni. So bila kau